sayangkan Wok. Wok pun sayangkan Usop kan? Kau tolonglah, Sok. Nanti aku balik. Ni tengah sibuk sikit ni. Mak menunggu. Rezeki, Wok. Rezeki. Besar-besar kerang kat sini. Aduh. Alah, aku dah tak ada nanti siapa tengokkan Wok ni. Kenapa Cikgu nak kahwinkan si Wok ni ke? Usop tu kan ada hati kat kau lah. Usop sayangkan Wok. Wok pun sayangkan Usop kan? Kau tolonglah, Sok. Carikan jodoh untuk Wok ni. Aku sekarang ni dah tak macam dulu dah. Aku betul-betul nak taubat ni. Kak. Siapa dia tu Tak pernah nampak pun dekat dia sini. Tu Deris. Dia baru je berpindah ke kampung ni. Bak, kau nak kahwin? Mak bersyukur sangat, Wok. Lepas Wok kahwin nanti hidup Wok akan susah. Mak harap sangat, Wok. Dialah orang yang paling tepat untuk jaga Wok. Ada anak dia suka kahwin. Anak pula lepas kahwin langsung tak jemput balik. Usop, tolonglah Usop. Kau lah Abang Deris, kau minta Wok balik. Sunnah tau. Abang yang sedap. Abang yang sedap. Kenapa kau blok aku? Aku telefon kau tak jawab. Wok mana? Wok mana? Suka sibuk pasal orang ya. Yang kita nak sibuk-sibuk bila Wok tu kenapa? Nyawa Wok tu dalam bahaya, tahu tak? Bila kaki kau dah melangkah masuk ke dalam rumah aku ni, pintu untuk kau cuma ada satu pintu je. Pintu masuk. Dah tak ada pintu keluar. Pintu keluar dah tertutup rapat. Faham, sayang?